Untuk sesiapa yang berminat untuk belajar di kolej tempat aku mengajar, bolehlah sambung ke kolej UIA. Dan korang boleh sambung dalam bidang diploma dan juga TVET. Tapi kalau korang tak boleh nak sambung dalam dua-dua tu, korang boleh ambil kelas malam. Kelas malam nama dia Open Distance Learning, ODL. ODL pun boleh ambil. ODL offer 6 course. Korang boleh pilih lah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bertemu lagi semua dalam suami channel. Oh, semalam Liverpool menang semalam. Tahniah Liverpool. City menang City. City belum lagi. Okay, City belum lagi. Arsenal menang. Okay, Arsenal menang. Arsenal kalah dengan MU tu secara mengejut. Lepas tu semalam menang. Tak apalah, dia nak menang, dia nak dapat piala. Dia kena menang selalu lah. Macam tu. Jangan bagi peluang City potong. Kalau City potong, nak naik lagi lah. So sekarang Arsenal dengan City 7 poin beza dia. Tapi semalam Liverpool semalam lawan Newcastle ni tak adalah bahaya mana sebenarnya. Boleh lah kan, walaupun Gordon buat surprise leading tapi Ekitike punya finishing ni bagi aku macam Torres lah, betul lah. Macam Jerak cakap lah, bila tengok dia tu memang macam Torres style dia. Especially bola second tu, bola yang dia macam tonjol tak tonjol kan, boleh masuk bola tu steady. Ekitike memang kena main selalu sebenarnya, tapi kadang dia tak main kadang dia sub. Tapi untuk orang yang prolific macam tu, kena main selalu. Dan Liverpool semalam aku risau juga, takut buat hal orang comeback, lepas tu kena lagi macam Bournemouth tapi tengok okey lah kan. Menang. Lepas tu si Worst skor lagi 6 gol. Gol yang ke-6 dalam 10 game ke, aku dah lupa dah. Worst dapat confident biasa tu bila kau skor dan bola Worst pun bagi aku style lah kan. Dan gol yang keempat tu gol yang killing the match lah, tapi minit ke berapa dah tu kan. Segi ibu Konate akhirnya skor juga. Sepanjang karier dia dengan Liverpool ni, gol yang kedua sebenarnya. Gol yang kedua Dan bola tu aku tengok macam gol ke tak gol, ingat ke Pop boleh lah save, Pop tak boleh. Pop crawling macam tu je. Tahniah Dan bila kita tengok 2 minggu sebelum, Konate tu dia sedih lah kan. Difficult time lah untuk dia sebab ayah dia meninggal Dan sebenarnya bila kalau ikutkan slot cakap dekat dia relax dulu, tak perlu kembali cepat-cepat. Tapi dia duk fikir macam player injured ramai apa semua player Liverpool. So dia pun datang juga untuk support team lah. Sebenarnya cerita dia lebih kurang macam tu lah. Dan dia support dan dia score. Dan semalam memang dia perform lah sebenarnya. Konate perform lah semalam sebab Konate ni dia up and down juga. Sebelum ni orang cakap dia dah teruk, lepas tu dengan cerita pasal Real Madrid nak dia apa semua kan. Jadi dia pun jadi macam dah nak pergi ke Real. Lepas tu Real tak nak pula, sebab bila dia dah tak perform tu, waktu bila Real dah tak perform, dia pun stay lah. Macam tu lah Tapi jadi player bola ni macam tu lah bro Kau nak cakap setia sangat, payah. Sebab dia player bola, dia makan gaji. So dia dapat company. Biasa nak cari macam Jerak, payah, susah lah. Jerak dulu Chelsea nak, Real Madrid nak. Kalau ikutkan status dia tu, kalau player zaman sekarang lah, memang gerak lama dah kot. Kalau Real nak semua tu kan, macam Trent Arnold. Walaupun Trent Arnold ni macam sekarang nak mungkin dia rasa macam susah juga, macam berita lah kan. Tapi yang itu aku baca cakap Real tak nak jual. Bukan nak jual, bukan suruh belah, tak nak jual pun. Tapi macam tu lah, bila kau berada di kelab yang besar-besar, competition tu memang lagi ketat, lagi kuat. Kau terpaksa duduk kat kelab lama, confirm dah 7E pula. First E. 7E First E confirm lah. Tapi kau nak pergi ke Real Madrid. Lepas tu aku ada baca juga Sterling pun ada dengan cerita macam dia nak balik juga ke Anfield. Sterling ni tak tahulah cerita dia apa. City okey.
Lepas tu pergi ke Arsenal, pergi ke Chelsea, lepas tu Chelsea jual lah kan. Player ni macam tu lah, dia ingat ke, yalah ada setengah player dia punya career path dia tu cantik sampai dia berhenti, memang cantik lah dia kan. Tapi ada player dia memang macam tu lah, dia cantik, lepas tu tak habis lagi pun career ni sebenarnya, tapi dah kelab tu tak nak, kelab ni tak nak cari buyer payah, macam tu. Contohnya Sterling, ramai lagi Coutinho, ni kes yang Liverpool lah kan. Naya macam tu, habis macam tu. Tapi itulah tahniahlah Liverpool sebab menang, dapatlah nombor 5 dan kemungkinan nombor 5 sudah cukup dah untuk pergi ke CL. Kemungkinan kalaulah England perform lagi, sebab dia akan tengok Liga punya ni kan. Kalau nombor 5 cukup lah. Okay. So nombor 5 sekarang atas MU beza 1 point. Liverpool sekarang 39 ke. Lepas tu nak kalau yang jauh sikit pun Villa, dia start dengan nombor 3 ke atas tu jauh sikit sebab beza 6 point dengan Arsenal. Berapa point beza? Banyak ke kot, 13 point berapa dengan Arsenal. Tapi dengan Chelsea yang nombor 4 tu dekat, beza 1 je. Tapi Liverpool dengan Villa jauh lah. Tu yang rasa macam nak mempertahankan Liga tu payah dah lah. Sebab kalau ikut bacaan sekarang pun nak mempertahankan Liga payah. Tak tahulah, memang betul-betul berlaku yang pelik lah, sampai City dengan Arsenal tu drop point kau sampai boleh potong Liverpool MU boleh duduk atas. Benda tu unlikely lah kan. So rasa tak dapat aku nak share. Untuk siapa yang tak macam ni, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share sekali. Tunggu lagi pada like sama study AKTK. Bagilah AKTK tu main selalu slot. Enggak apa main semalam, tapi macam tu. Usaha ada, tapi ada setengah orang ni dia usaha kan, tapi bila kita tengok dia sampai situ je. Lepas tu aku dengar cerita Jones mungkin nak di loan. Bagi aku okey sangat lah tu. Steady boss.